Bismillahirrahmanirrahim. Berita terkini JKR hari ini hari Rabu tanggal 5 November 2025 bersamaan dengan hari ini 14 Jamadil Awal 1447 Hijriah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada 48 mata memandang. Dan waalaikumsalam pada semua yang memberi salam. Seperti biasa, hari ini live JKR bersiaran langsung di live Presiden JKR Abah Haji yang mana dilaksanakan oleh Director JKR International iaitu Tuan Dafi. Dan Alhamdulillah hari ini kita masih lagi dalam pengajian Al-Quran kita dan juga masih lagi dalam surah Al-An'am dan hari ini ayat 126 dan sehinggalah 131 dibaca dan dipantau juga diperbetulkan bacaannya oleh Ustaz MYU Legend iaitu Menteri Agama JKR dan juga Ustazah Jid. Dan pada pagi ini bacaan dibacakan oleh Fira Zafira ayat 126, Kak Na ayat 127, Muslihuddin ayat 128, Zulfah ayat 129, Nur Hayati ayat 130 dan juga Ainun ayat 131. Alhamdulillah. Dan ulasan daripada Ustaz MYU berikan perhatian mata dan lisan apabila pemindahan huruf ke huruf yang lain semasa menyebut dan membaca. Beri perhatian dan praktikkan serta latihan makraj huruf-huruf ha kecil ha pedas, ha besar ada rasa getaran di dada. Huruf kha, sod, dot, ro, ro tebal, ro tipis, zal, ain dan juga ghin. Dan daripada Ustazah Jid, zal sebutan atau makraj huruf bersifat lembut dan tipis. Berikan ataupun buatkan latihan sebutan makraj pada huruf-huruf tebal seperti huruf zai, to, ro dan huruf ghain. Huruf hakiki iaitu tengkorokan. Dan huruf-huruf bertasydid teknik ulangan kebiasaan dibaca begitu lama perlu waktu untuk dibetulkan sebutan. Huruf-huruf ifak, nun mati, nun sukun bunyinya ke arah huruf yang ditemui di huruf hadapan. Dan pada pagi tadi kita ada tazkirah daripada Ustaz MYU Legend iaitu yang pertama pendekatan tentang Islam, yang kedua berfikir dengan ilmu dan bukan berfikir tanpa ilmu. Tuntutlah ilmu dari buayan hinggalah ke liang lahat. Hidayah yang kita dapat kadang-kadang sesuatu yang baik tidak baik bagi kita dan sesuatu yang buruk adalah baik untuk kita. Yang ketiga, Islam jalan keselamatan dunia dan akhirat. Yang keempat, manusia dan jin ada perbezaan ataupun perbezaan dalam Islam. Begitu juga dengan orang-orang yang zalim. Dan kelima, jika manusia tidak mengikut jalan Allah akan terperdaya kenikmatan dunia, azab Allah tidak diturunkan serta-merta. Diberikan tanda kebesaran Allah bagi yang berfikir. Dan ayat 126, inilah jalan Tuhanmu, agama Islam yang lurus, sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat keterangan kami secara terperinci bagi kaum yang mahu beringat, iaitu insaf. Dan tadi dikongsikan kisah orang alim ataupun orang soleh. Ketika beliau sakit, tabib berkata penyakitnya boleh sembuh dengan memakan sotong ataupun cumi. Allah memerintahkan malaikat memberitahu kepada sotong ataupun cumi dalam Indonesia agar bersembunyi. Maka nelayan pun pulang dengan tidak ada seekor sotong atau cumi yang dapat ditangkap. Sehinggalah orang alim itu meninggal. Seorang raja juga sakit penyakit yang sama. Lalu diperintahkan nelayan mencari sotong atau cumi. Apabila memakan sotong atau cumi, raja tersebut pun sembuh. Berfikir di fikiran kenapa orang alim dan soleh tidak dibantu sedangkan yang zalim dibantu. Jawapannya Allah, orang alim atau soleh itu masih ada dosa yang belum terhapus, maka sakit penyakitnya itu sebagai penghapus dosa, maka dosa dihapuskan di dunia lagi. Raja ini pernah memberi makan orang yang sedang kelaparan, asbab kebaikannya dibalas dengan sembuh penyakit tersebut. Takdir yang berlaku, istirash azab seksa yang Allah tundakan. Tadi daripada surah Al-Mulk ayat 6 dan 7. Dan bagi orang kafir terhadap Tuhan, mereka disediakan azab neraka Jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali apabila mereka dicampakkan ke dalamnya. Mereka mendengar suara jeritan mereka yang mengerikan sedangkan ia sedang menggelegak. Ada doa yang dikabulkan dan ada doa yang tidak dikabulkan. Kita yang solat jangan tinggal solat. Perkara yang pertama yang akan dihisap adalah solat. Ketika perang, Rasulullah SAW tetap solat berjemaah, bergilir-gilir solat berjemaah demi menjaga benteng dari serangan musuh. Sesakit apapun tetap solat, tetap lakukan solat dengan cara berdiri, dengan cara duduk, dengan cara baring. Walau apa dengan cara sekalipun
tetapi janganlah tidak solat. Itu daripada tazkirah ni yang diberikan oleh Ustaz MYU Legend pada pagi tadi. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah pada pagi tadi ramai juga kenalan baru sahabat baru atau viewer baru yang hadir ke live Presiden JKR, live Abah Ji kita yang hadir follow, memberikan love orient atau absent dan tap-tap yang screennya melebihi 20k serta sharekan live sehinggalah pagi tadi adalah satu pencapaian kita yang terbaik. Ataupun mengembalikan kejayaan satu ketika dahulu yang mana live Presiden JKR iaitu live Abah Ji kita hari ini telah mencapaikan 1.2 M likes. Alhamdulillah. Dan juga 1.2k share live dan kita total view sebanyak 2.4k view. Dan seperti yang dijanjikan, selama sebulan diberikan cabaran atau lomba kepada sesiapa yang hadir, follow, love orin ataupun absent dan juga tap-tap yang tertinggi. 10 orang yang tertinggi akan menerima hadiah wang tunai. Dan pada semalam dan hari ini dibuka kepada rakan baru daripada Indonesia dan setiap pemenang membawa pulang sebanyak RM500,000. Dan pada pagi ini 10 pemenang lagi telah pun berjaya. Yang pertama kita ada Ayah Dafa Sri Wagira, yang ketiga Aramun Yuliana Azizah 841, It Harusmianti, Lia Ladusing Virgo dan juga Ri Gusti. Alhamdulillah. Tanya kita ucapkan pada pemenang semoga rezeki yang mereka dapat memberikan manfaat buat mereka insya-Allah. Dan terima kasih kita ucapkan kepada mereka yang hadir support Presiden JKR kita dengan tap-tapnya yang sangat kencang, terbaik. Dan insya-Allah besok kita cabaran masih lagi diteruskan, tetapi besok telah dibukakan kepada semua orang dan juga semua termasuklah ahli JKR yang mana hadir boleh love orient absent dan juga terus menyertai cabaran iaitu tap-tap yang tertinggi. 10 orang yang tertinggi tap-tapnya akan dipilih menjadi pemenang. Dan setakat ini tidak lebih daripada 10 orang pemenang akan dipilih. Jadi kita cuba buat yang terbaik. InsyaAllah kalau ada rezeki tidak ke mana. Okey, jangan risau, jangan sedih kalau kita tak menang pada hari ini insya-Allah kerana pertandingan ini akan berlangsung sehinggalah sebulan. Dan ada syarat juga yang mana yang pemenang-pemenang harus naik ke kotak dan juga harus on cam ya. Okey, alhamdulillah. Dan pagi tadi doa penutup dibacakan oleh Ustaz MYU Legend mengakhiri live pagi tadi. Alhamdulillah. Saya terus bacakan senarai nama-nama infak umrah dan beras pada hari ini, hari Rabu 5 November 2025 untuk tim hijau ataupun tim Malaysia. Kita ada Kak Yati Ninja, Fira, Kak Nani, Kak Jamaliah, Kak Halijah, Kak Ayam Masuri, Di, Ju Mustafa, Brones, Jagindas, Umi, Kalsum, Firdaus, Family, Hamizah, Rusdi, Kak Mariam, Idu Sabahat, Ibu Asyah, Saidina, Aisyah, Kak Fazilah, Kak Farida Aziz, Ustaz Zudi, Ina, Bizet Hanif, Syida Omer, Rosmah, Mizi, Nurul Alif, CPJ, Ati, Bunda Aidah, Abang Ai, Cik Bunga, Kak Nah, Jun Ozi, Firdaus Fee dan juga Faz. Total infak untuk tim Malaysia ataupun tim hijau pada hari ini sebanyak RM49 dan top infaknya adalah Kak Nani sebanyak RM10. Alhamdulillah. Okey, saya bacakan nama-nama untuk tim merah ataupun tim Indonesia. Kita ada Nur Hayati, Siti Aminah, Maya, Kentin Paul, Mariam, Siti Sharifah, Uni Dini, Ustaz Zajid, Ustaz MYU, Muslihuddin, Lia, Zulfa, Alma, Ayang Mekah, Ramalia, Ica Sri Mulani, Nanuk, suami Nanuk, Sabri, Ustaz Mosh Maulana, Kang Abdul Ainun, Nosari, Adam T dan juga Eti Herawati. Total infak untuk tim merah ataupun tim Indonesia sebanyak RM86,000 dan top infaknya adalah Ustaz Zajid, Ustaz MYU, Eti Herawati masing-masing menginfakkan RM5,000. Alhamdulillah. Nama-nama tim putih ataupun tim Singapura, kita ada Lady Zara dan total infak untuk tim putih ataupun tim Singapura sebanyak $6. Top infaknya adalah Lady Zara sebanyak $6. Alhamdulillah. Dan saya bacakan kiraan infak setiap hari infak umrah dan beras JKR pada hari yang terkini iaitu semalam Selasa 4 November 2025 untuk tim hijau ataupun tim Malaysia totalnya sebanyak RM60. Untuk tim merah ataupun tim Indonesia RM23.9. Tim putih ataupun tim Singapura sebanyak RM32.8 menjadikan keseluruhannya
sebanyak RM115.17 dan menjadikan jumlah yang terkini yang terkumpul sehinggalah semalam sebanyak RM12,351.18. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan pada semua yang berinfak, dan semoga kita semuanya terus istiqamah dalam melakukan infak, dan semoga dilimpahi rezeki yang luas buat kita semua, insyaAllah, amin. Sebelum kita mengakhiri berita pada malam ini, saya berikan ruang untuk Kak Ayang Masuri untuk membacakan sedikit kata-kata mutiara. Silakan Kak Ayang. Terima kasih Fira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata mutiara untuk hari ini: tetaplah menjadi sederhana yang adanya, tetaplah menjadi seorang yang nampak biasa namun istimewa. Tetaplah menjadi seorang yang tidak banyak meminta melainkan lebih banyak bersyukur. Tetaplah menjadi seorang yang sabar dan tidak mudah menyerah. Ikhlas menjalani kehidupan ini semua untuk mencari redanya. Sekian kata-kata mutiara untuk hari ini.